Maya, betul ke kamu nak kembali menggantikan saya? Kamu tak cinta Cody sangat ke? Kamu boleh tahan nak tinggalkan dia dan tak jumpa dia lagi. Encik Reed, dengar kata kamu nak habiskan 100 juta ringgit untuk parti hari jadi Puan Reed. Romantis sangat. Saya nak beritahu seluruh dunia. Cody Reed cinta Maya Shaw. Dan mungkin itu yang terbaik. Ada orang yang tak patut jumpa lagi. Puan Reed, tahniah, pembedahan berjalan lancar. Kamu boleh nampak lagi. Bagus, itu hebat. Kalau Cody tahu saya boleh nampak lagi, dia pasti gembira. Cody. Cody, ceraikan saja wanita buta itu. Bersabar. Saya perlu masa. Saya akan cintainya selamanya. Hanya tinggal 7 hari lagi. Maya, kamu dah kembali. Kau buat apa? Cody, kau takut apa? Dia buta. Dia tak nampak kita. Berhentilah. Kita tak boleh biar dia perasan apa-apa. Tenang, dia tak akan. Sayang, jangan takut. Kau si kecil nakal. Aku dahaga. Suruh dia tuangkan air untuk aku. Kau memang nakal. Maya, tekak aku sakit. Boleh kau ambilkan aku segelas air? Maya. Baiklah. Kenapa tekak kau sakit? Kau kena sesama ke? Oh. Jangan risau. Aku dah ambil ubat. Aku cuma perlu tidur. Tapi suara kau tak sedap didengar. Mari kita pergi ke hospital. Cody, cepatlah halau dia. Cody. Ada orang bercakap tadi ke? Aku rasa itu suara perempuan. Oh. Itu. Mungkin dari luar.
Maya, aku agak penat. Aku akan berehat di bilik tetamu. Kau pun berehatlah. Cody, kau dah janji. Kau tak akan bohong atau ianat aku. Tapi kau mungkir janji. Apa-apa pun, aku akan pergi dalam 7 hari juga. Encik Bel kata saya dah mahir dalam perubatan. Lepas dapat pengalaman sikit, boleh kembali dan ambil alih tugasnya. Tolong. Dia kena patuk ular. Panggil ambulans. Bangun. Ke tepi, biar saya periksa dia. Awak ni siapa? Kalau awak buat silap, dia boleh mati. Kalau saya tunggu, dia memang mati. Cik, awak yang selamatkan saya? Saya nak kahwin dengan awak. Tak payah. Tunggu, siapa nama awak? Nak pergi mana nak kahwin dengan awak? Racun tu dah teruk sangat kesan kat awak. Ah. Puan, okey ke? Saya tak langgar puan. Awak patahkan kaki saya. Jangan nak menafikan. Bayar. Kalau tak, saya tak benarkan awak pergi. Saya betul-betul tak langgar puan. Puan tak boleh tuduh saya macam ni. Semua orang, datang tengok sini. Budak perempuan ni. Terlanggar saya tapi tak nak mengaku. Alamak, mana boleh tak malu sampai macam ni? Betul tu. Hei, awak langgar dia, jadi bertanggungjawablah. Itu asas perikemanusiaan. Awak tak tahu ke? Seriuslah. Saya tak langgar dia. Puan, jangan takut. Saya di sini nak tolong. Bagi telefon awak, saya nak ambil gambar sebagai bukti. Awak, budak. Awak ni baik betul. Nah, ambil. Dia curi telefon saya. Pulangkan telefon saya. Pulangkan. Puan, kaki puan bukan patah ke? Rupa-rupanya dia penipu. Lakon dia memang padu. Kita kena panggil polis. Saya nak panggil polis. Bagi balik telefon saya. Tak. Hari ni nasib saya memang tak baik. Terima kasih. Kalau bukan sebab awak, saya dah kena masalah besar. Terima kasih banyak-banyak. Oh, dibandingkan dengan awak selamatkan nyawa saya, ni tak ada apa-apa pun. Dia ke? Lelaki yang kena patuk ular tu? Boleh tak? Saya tahu nama awak sekarang. Saya Maya. Cody.
Maya. Ma. Apa dah jadi? Kamu sakit ke? Cody, buta aku ni bagi kamu kebebasan ke sekarang? Itu kemalangan. Kamu okey tak? Kamu nampak tak sihat. Kamu demam ke? Maya. Kelly mengandung. Cody kata dia tak nak anak. Maya. Kamu dah kahwin dengan Cody 5 tahun. Ada rancangan nak anak. Aku tak nak anak. Aku nak Maya untuk aku seorang. Berhentilah tunjuk mesra. Suruh dia minum. Jom mabuk malam ni. Kamu pergi. Cepat. Cody, kamu tak nak aku ada anak kamu. Tapi Kelly mengandung anak kamu. Apa aku ni bagi kamu? Maya. Maya. Kenapa? Kamu okey tak? Kau? Nampak tak? Nampak apa? Oh ya. Maya tak nampak. Maya. Maya, saya minta maaf. Ini salah saya. Saya tak perasan kau tak sihat. Bila kau menarik diri dari saya jadi panik. Sebentar tadi kau asyik dengan perempuan lain. Sebentar lagi kau berlagak macam sayang saya. Cody, kau memang pandai berlakon. Saya okey. Saya cuma tak selera makan akhir-akhir ni. Semua buat saya rasa tak sedap badan. Maya. Salah saya sibuk dengan kerja dan abaikan kau. Kau makan sorang-sorang. Tapi saya janji. Saya akan luangkan lebih banyak masa dengan kau. Mulai sekarang, okey? Okey. Jom pergi. Jalan perlahan-lahan. Maya, maaf. Saya yang patut dipersalahkan. Hari jadi kau 2 hari lagi. Saya akan luangkan sepanjang hari dengan kau, boleh? Saya penat. Selamat malam. Maya. Maya. Hai. Cody, saya tunggu kau. Datang sini sekarang. Nak datang. Selamat malam, Maya. Cody, kau sebenarnya simpan Kelly di rumah. Sebenarnya, saya ni apa untuk kau? Cubalah nenas ini, saya baru beli. Jaga kelakuan awak. Bukan sekarang. Sayang. Cepatlah, jangan buat saya tunggu. MM. Lambat laun. Saya akan gantikan tempat awak sebagai Puan Reed.
Maya, makanlah bubur jagung. Terima kasih. Awak si kecil nakal. Maya. Om. Saya ada mesyuarat. Pergilah. Kerja lebih penting. Maya, saya minta maaf. Esok saya akan luangkan masa sepanjang hari dengan awak. Lima hari lagi. Cody, saya akan hilang dari hidup awak buat selama-lamanya. Maya. Kami berkahwin di sini 3 tahun lepas. Ia disiarkan ke seluruh dunia. Dan sekarang, saya menganjurkan parti hari lahir awak di sini sekali lagi. Saya nak seluruh dunia tahu betapa dalamnya saya sayang awak. Ada kelopak bunga mawar di atas tanah ke? Saya hidu bau mawar yang kuat. Awak mesti tersilap. Mana mungkin saya benarkan mereka guna bunga yang awak paling benci? Mungkin saya salah. Cody, awak kata awak sayang saya. Tapi awak guna hari lahir saya untuk luahkan perasaan pada Kelly. Mengarut betul. Selamat hari jadi. Terima kasih. Encik Reed. Ada pelanggan cari awak. Kalau begitu, saya pergi sekarang. Puan Reed. Sejak awak buta, saya yang jaga Encik Reed. Di atas dan di luar katil. Nak saya bagi ganjaran ke? Awak nampak tenang. Saya rasa awak dah tahu pasal hubungan kami. Saya hidu. Bau minyak wangi awak dalam rumah. Malangnya awak buta. Kalau tak, awak dah nampak yang parti hari lahir awak. Dihiasi dengan bunga mawar. Ia bunga yang saya paling suka. Malah kek hari jadi pun ada nama saya. Jadi, Cody masih suami saya. Saya mengandung anak dia. Tak lama lagi kami jadi keluarga bertiga. Maya. Kalau awak tak selamatkan Cody, dia takkan pernah kahwin dengan awak. Cody, berani awak ambil wilayah kami. Saya bunuh awak. Jangan. Polis dah sampai. Lari. Cody. Polis dah sampai. Awak selamat sekarang. Maya. Maya. Awak dah sedar akhirnya. Macam mana perasaan awak? Ada mana-mana yang sakit? Cody, dah gelap. Kenapa awak tak pasang lampu? Tak gelap. Maya, mata awak. Jangan risau, saya panggil doktor. Apa dah jadi?
Buta Puan Shaw disebabkan darah beku. Yang tekan saraf. Ada. Cara untuk rawat? Saya tak kisah berapa kosnya. Encik Reed. Darah beku tu di tempat yang sangat rumit. Lebih baik ikut rawatan konservatif. Bila dia akan sembuh? Mungkin esok, atau mungkin tak pernah. Maya, jangan takut. Saya ada di sini. Dari sekarang, saya jadi mata awak. Jom kita kahwin. Baik. Cody tak akan ceraikan aku dan kahwin dengan kau, kan? Macam mana kau tahu? Kau sedang menguji aku. Kelly. Apa yang kau cakap ni? Aku cuma tanya tentang kisah cinta kau dengan Puan Reed. Aku baru sedar betapa sangat kau sayangkan dia. Aku memang sangat tersentuh. Sudah tentu. Maya ialah wanita paling istimewa di dunia. Dia layak dapat yang terbaik. Aku Maya. Encik Reed, kek sudah siap. Jadi, semua orang tahu dan sembunyikan daripada aku. Puan Reed, kau benar-benar bertuah. Kek ini sungguh cantik. Cody, terima kasih. Terima kasih kerana jadikan aku bahan jenaka pada hari jadi aku. Dan bantu aku putus asa sepenuhnya. Sayang, terima kasih. Kek ini sangat cantik. Perlahankan suara. Sayang, aku nak puaskan kau. Sekarang juga. Maya, klien tadi perlu semak sesuatu dengan aku. Tunggu aku di sini. Puan Reed, tolong potong kek. Saya digigit ular semasa mendaki hari ini, tapi saya jumpa dia. Saya sangat bertuah. Malangnya, saya tak sempat tanya namanya. Saya tolong seorang wanita yang dituduh palsu oleh seorang makcik. Rupa-rupanya, dialah orangnya. Dan sekarang saya tahu namanya, Maya Shaw.
Saya ajak Maya jadi teman wanita saya, dan dia kata ya. Saya sangat gembira. Saya akan buat dia wanita paling bahagia di dunia. Cody, ini pengakhiran untuk kita. Kenapa awak balik sorang-sorang? Itu bahaya. Awak buat saya takut. Awak pergi terlalu lama. Saya takut dan balik. Maaf, salah saya. Kerana tak ada untuk awak. Apa yang awak bakar? Cuma barang-barang tak berguna. Yang tak patut saya simpan. Awak sejuk? Biar saya bawa awak balik ke bilik. Maya, apa yang awak simpan? Oh, hampir tahun baru. Saya suruh pembantu bersihkan semua. Bagus untuk mulakan tahun dengan bersih. Terima kasih, Maya. Kenapa awak tak jawab telefon? Saya akan jawab lepas bawa awak balik ke bilik. Tak apa. Saya boleh jalan balik sendiri. Cody, saya mungkin buta. Tapi saya bukan tak berguna. Tak berguna? Siapa kata awak tak berguna, Maya? Kalau awak tak cuba selamatkan saya, awak tak akan buta. Baiklah. Jawab telefon awak. Mungkin ada perkara penting. Maya, penerbangan awak akan berlepas dalam masa 4 jam. Betul ke awak nak balik untuk ambil alih tugas saya? Encik Biel. Bila saya balik nanti? Saya nak makan ayam panggang. Baik, baik. Tunggu je. Saya pergi siapkan sekarang. Maya, awak nak pergi mana? Awak nak tinggalkan saya? Apa yang awak cakap ni? Seorang kawan saya nak balik kampung sambut tahun baru. Oh, begitu. Maya, lepas tahun baru ni, kita akan mencapai 5 tahun bersama. Jom kita ada anak. Tak. Kenapa? Awak tak nak ada anak dengan saya, ke? Cody. Mata saya belum pulih lagi. Kalau saya mengandung, susah untuk awak nanti. Maya, jangan risau. Asalkan awak bersama saya. Tak ada yang susah bagi saya. Percayalah saya. Nanti anak tu boleh tolong. Jaga awak sama-sama dengan saya. Saya lapar. Okey, saya masak sesuatu untuk awak.
Cody, awak lukiskan masa depan yang indah. Tapi saya dah tak percaya lagi. Maya, hari ni hari jadi perkahwinan kita. Ni, jom kita sambut. Terima kasih. Maya, saya akan masak untuk setiap hari jadi kita. Pada masa depan, okey. Okey. Hello. Saya dengar Cody balik untuk sambut hari jadi awak. Percayalah saya, satu panggilan daripada saya, dia akan tinggalkan awak. Maya, gelaran awak sebagai isterinya tu cuma lawak je bagi saya. Ada apa? Siapa tu? Orang yang tak penting. Cheers. Cody, saya rindu awak. Boleh tak awak datang sini bersama saya? Cody, aku rindu awak. Boleh tak awak datang sini bersama aku? Hal kerja. Tak apa. Jom kita minum. Mesej ni asyik masuk je. Mungkin ada perkara penting. Aku nak buat panggilan cepat. Hello. Akhirnya awak jawab panggilan. Kalau awak asyik indahkan aku marah tahu. Aku tengah bersama Maya sekarang. Aku tak ada masa. Mungkin lain kali. Cody, aku terlibat dalam kemalangan kereta. Aku perlu pembedahan. Ahli keluarga kena tanda tangan dokumen. Aku takut. Boleh tak awak datang jaga aku? Tunggu aku. Aku nak sampai sekarang. Maya, aku kena pergi uruskan perkara penting di tempat kerja. Kita habiskan makan ni dulu. Lama dah kita tak makan bersama. Maya, lain kali, boleh. Kita tak perlu tergesa-gesa. Banyak lagi peluang aku nak makan dengan awak. Macam mana kalau aku kata? Aku nak awak kekal bersama aku hari ni. Cody, awak nak habiskan makan ni dengan aku tak? Cody, doktor kata, kalau awak tak sampai dalam 30 minit, kita akan kehilangan bayi ni. Maya, ianya sangat penting. Aku kena pergi. Tunggu kejap. Ada apa? Aku nak awak tanda tangan satu dokumen. Awak tak nak baca ke? Bukan ni semua invoice K. Sama ada awak beli kereta atau rumah, semua aku yang bayar. Aku nak pergi. Cody, selamat tinggal. Jangan kita jumpa lagi. Kalau aku datang lewat sikit, luka awak dah sembuh pun. Jangan nakal macam tu lagi. Sayang, aku cuma nak jumpa awak je. Encik Reed, ada apa yang bawa awak ke sini? Ada masalah dengan mata Puan Reed lagi ke? Kejap, maksud awak lagi tu apa? Mata dia dah sembuh 7 hari lepas. Dia sangat gembira dan tak sabar-sabar nak beritahu awak berita baik ni sendiri. Betul ke? Ya. Maya dah boleh nampak sekarang. Terbaiklah.
Maya. Maya. Tak, Maya. Maya. Maya, kamu kemana? Biar saya jelaskan. Siapa? Siapa yang membakar cincin perkahwinan saya? Maria. Encik Reed. Siapa yang membakar ini? Ia adalah Puan Reed. Saya cuba menghalangnya, tetapi dia kata ia kotor dan tidak bernilai untuk disimpan. Maya membakarnya. Tak hanya cincin itu, dia membakar semua foto juga. Dia membakar semua itu. Ya, Dia di mana? Dia ke mana? dia sudah keluar dengan barangnya 2 jam lepas. Saya tidak tahu dia ke mana. Dia sudah keluar. Pergi cari dia. Angkat, tolong. Maya, ini saya. Kamu boleh lihat sekarang. Kenapa kamu sembunyikan dari saya? Saya sembunyikan dari kamu. Cody, adakah kamu memberi saya peluang untuk memberitahu kamu? Apabila saya kembali, saya melihat kamu bermain-main dengan setiausaha kamu. Kamu memecahkan janji kamu, dan bahkan membuat dia mengandung. Saya sudah tahu segala-galanya. Maya, saya boleh menggantinya untuk kamu. Tolong kembali. Saya bersumpah saya akan menghabiskan seumur hidup saya. Menggantinya untuk kamu, okey? Jangan susah-susah. Dokumen cerai sudah ditandatangani. Mulai sekarang, semua antara kita sudah tamat. Tamat sepenuhnya. Tak. Aku tak setuju. Aku tak nak bercerai. Aku tak akan pernah. Tapi awak dah tandatanganinya. Aku bagi perjanjian cerai tu pagi tadi. Awak tandatanganinya tanpa baca pun. Lepas tu terus pergi jumpa Kelly. Cody, awak dah tak sayang aku lagi. Maya. Aku salah. Aku dah sedar kesilapan aku. Boleh tak awak balik? Aku tak boleh hidup tanpa awak, Maya. Cody, satu langkah silap bawa kepada yang lain. Apa yang dah jadi, dah jadi. Aku dah letak awak di belakang. Cik, kita dah sampai di lapangan terbang. Hello. Hello, Maya, awak. Hello. Hello. Maya. Maya. Aku tahu aku dah buat salah. Kenapa awak tak bagi aku jelaskan? Aku betul-betul sayang awak. Aku cuma buat silap yang semua lelaki mungkin buat. Cik, kita dah sampai di lapangan terbang. Lapangan terbang. Oh ya, lapangan terbang. Aku nak cari awak, Maya. Aku tak akan biar awak hilang dari hidup aku macam ni. Maya. Tunggu. Kamu ada nampak gadis yang berdiri di sini tadi? Maaf, ada seorang gadis berdiri di sini, memakai pakaian warna hijau biru. Maaf, kamu ada nampak gadis yang berdiri di sini awal tadi? Biar saya tunjuk gambar dia. Tak, saya tak nampak. Kalau kamu nampak dia, beritahu saya. Tak. Beritahu saya kalau kamu nampak dia. Cody, saya datang ke Borneo 5 tahun lepas sebab saya sayangkan kamu. Tetapi, kita sudah berpisah. Saya perlu kembali ke tempat saya.
dan melakukan apa yang perlu saya lakukan. Selamat tinggal. Jangan kita berjumpa lagi. Maya, terima kasih kerana tinggal di Bolnia untuk saya. Saya janji, saya akan sayangkan kamu, melindungi kamu, dan tak akan biarkan kamu susah. Saya percayakan kamu. Tetapi, kalau kamu sekali hianati saya akan tinggalkan kamu, dan pastikan kamu tak akan dapat mencari saya. Saya tak akan. Saya hanya sayangkan kamu. Maya, kamu di mana? Saya memang tahu saya salah. Pulanglah, Maya, Maya. 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 Maya, Maya, saya. Siapa awak? Maya. Awak betul-betul dah pergi. Awak biarkan semua begitu sahaja? Maya. Maya. Encik Reed. Puan ada di rumah. Maya ada di rumah. Okey, saya akan balik sekarang. Terima kasih. Terima kasih kerana kembali. Saya sangat sayang awak. Saya tak boleh hidup tanpa awak. Kelly? Kenapa awak? Cody, awak pergi dengan tergesa-gesa tadi. Saya risaukan awak, jadi saya datang ke sini untuk tunggu awak. Jadi, saya sangat mengambil berat, kan? Siapa suruh awak datang ke sini? Dan kenapa awak pakai baju Maya? Nampak cantik saya? Saya rasa saya nampak jauh lebih menarik daripada Maya yang kaku itu. Saya pakai ini dan buat dengan awak kemudian. Bagaimana? Nanti kita berseronok dengan aku pakai baju ni. Okey? Jangan sentuh aku. Cody, kenapa? Maria, Baik, aku datang. kau kata Maya ada di rumah. Dia mana? Kau tutup telefon terlalu cepat. Aku nak beritahu kau. Ada orang datang ambil barang-barang Puan Reed. Tengok. Orang-orang ni dari badan amal. Hai, Encik Reed. Cik Shaw telah menderma sebahagian barang kepunyaannya. Ini senarainya. Kalau tak ada masalah, kami akan mula kemas sekarang. Okey. Maya dah derma. Semua yang aku bagi dia dalam 5 tahun ni. Dia pergi tanpa bawa apa-apa pun. Maya. Tahun-tahun kita bersama. Tak bermakna apa-apa kebagi kau. Cody, aku masih ada di sini. Kenapa kita tak kahwin je? Mulai sekarang, aku akan jaga kau. Berambus. Hak apa kau ada, nak banding diri dengan Maya? Kau jauh ketinggalan berbanding dia. Cody, Keluar. Maria. Keluarkan dia dari sini sekarang. baik. Dan buat apa sahaja untuk cari Maya. Baiklah. Cik Olsen,
Tolong pergi. Aku tak nak pergi. Aku lebih muda, lebih menarik, dan aku tahu cara layan kau dengan betul. Cody, mana ada aku kurang dari Maya? Cody. Maria, Cik Olsen, biar aku tinggal. Tolong pergi sekarang. Cody, tolong pergi. Tak, Cody, tolong pergi. Berambus. Berani sangat perempuan simpanan macam kau nak banding diri dengan Puan Reed? PFFT. Berani kau cakap macam tu dengan aku? Tunggu je lah. Satu hari nanti aku akan jadi isteri Cody. Bila dah jadi, kau akan menyesal. Hello. Media Kenny? Saya ada berita. Saya mengandung. Bapanya Cody dari Record. Cody. Ini. Di sinikah kita akan tinggal mulai sekarang? MMHMM. Saya suka. Saya gembira awak suka. Sudah siap. Cubalah. Ini. Sedapnya. Sayang, masakan awak sudah bertambah baik. Gembira awak sukakannya. Sayang, awak pun cubalah. Bagus. Kan? Ada apa? Awak terbakar. Lain kali, biar pembantu uruskannya. Marilah, kita rawat. Saya nak tolong. Cody, walaupun saya buta, saya tetap akan jaga awak. Cukup. Mari kita pergi. Maya. Awak pergi ke mana? Saya tahu saya buat silap. Tolong baliklah. Dia dah balik. Dia akhirnya balik. Encik Vel. Maya. Encik Vel. Maya, kau akhirnya balik. Encik Vel. Maya. Maya, kau dah balik. Wen. Kenapa kau kat sini? Dia kat sini untuk kau. Bila dia dengar kau nak balik, dia tinggalkan semua penyelidikan di luar negara dan balik. Semua yang dia buat adalah untuk kau. Wen. Maya, Encik Vel tu membesar-besarkan je. Aku cuma tak nampak masa depan kat luar negara. Itu je. Jom pergi. Kami dah tunggu kau. Okey. Jom. Terima kasih, Wen. Encik Vel, saya rindu sangat dengan Encik. Penat tak? Tak. Saya gembira dapat balik. Maya. Ni makmal penyelidikan kita. Kita akan kerja kat sini dari sekarang. Kebanyakan mereka masuk dalam tahun-tahun kebelakangan ni. Aku akan tolong kau berkenalan. Terima kasih. Kenapa dengan aku pun kau berkira sangat? Baiklah. Tengok sini. Ini makmal peribadi kau. Penyelidikan ubat tu dah sampai ke tahap buntu.
Kita perlukan bantuan kau dengan segera. Wayne, kau puji aku terlebih sangatlah. Alah Maya, dengar je apa dia cakap. Siapa tu? Dia ada bersama Encik Fali. Wen yang sombong pun berhati-hati. Kau betul tak tahu? Skim Maya, anak murid kesayangan Encik Fali. Dia dengan Wen dulu kekasih zaman kanak-kanak. Dulu ada kabar angin mereka bercinta. Tapi entah kenapa, Maya pergi. Dan Wen pun pergi ke luar negara sejak tu. Ah, cemburu betul aku. Maya, berehatlah. Tak mungkin kau siapkan ini dalam sehari. Okey, tunggu sekejap. Wah, ini makanan kegemaran aku. Ya, aku ingat apa yang kau suka. Tak pernah sekali pun aku lupa. Kerja hari ni mesti penat. Tak juga, aku suka buat eksperimen. Sedapnya. Meninggalkan kerjaya demi cinta adalah keputusan paling bodoh yang pernah aku buat. Nasib baik, aku dapat peluang kedua. Kau pun makanlah, Wayne. Kita ada kerja makmal nak buat. Kau makan dulu. Ada sesiapa nampak Maya? Awak tahu dia pergi mana? Encik Reed, sejak awak berdua kahwin, Maya tak pernah pisah dengan awak. Kami jarang nampak dia. Kenapa awak masih cari Maya? Awak nak jadi ayah dah. Bukankah dia pergi tu memang apa awak nak? Apa awak cakap? Encik Reed, awak mungkin nak tengok berita. Kelly. Berani betul awak. Encik Reed. Mate. Saya nak semua cerita pasal Kelly mengandung tu disenyapkan. Saya tak nak ia disebut lagi. Baik, Encik Reed. Saya akan uruskan sekarang. Mereka jumpa telefon Puan Reed dekat lapangan terbang. Telefon Maya. Jom pergi. Wah, Kelly, betul ke awak mengandung anak Encik Reed? Semestinya betul. Ingat tak dulu Encik Reed sayang sangat kat dia? Kalau Puan Reed tahu, dia mesti marah. Jadi apa? Selagi saya ada anak ni, sayalah perempuan utama Reed Court. Maya tu bukan apa-apa. Cuma orang buangan. Tak setara dengan saya. Macam mana kalau Encik Reed enggan kahwin dengan awak? Kenapa dia nak enggan? Cody memang terobses sangat dengan aku. Kalau tak, kenapa dia bagi aku tinggal di Silo de Manur? Semasa Maya buta? Sejujurnya, kenangan mata Maya celik semula. Cuma untuk saksikan aku bersama Cody. Buat aku teruja. Tahu tak? Aku patut tanya dia, apa rasanya? Tengok orang lain tidur dengan lelaki dia. Diam. Cody, aku nak ambil kopi untuk awak. Nak pergi mana? Perempuan jahat. Cody, macam mana awak boleh? Berani awak khianati aku dan provokasi Maya. Sejak bila? Aku tak buat. Kalau aku tahu mata Maya dah celik semula, aku dah tunduk diam je. Aku tak akan susahkan awak. Masih tak nak mengaku? Ya. Aku dengar kau di balik rumah untuk hari jadi perkahwinan korang. Percayalah. Satu panggilan dari aku dan dia akan tinggalkan awak.
Maya, gelaran awak sebagai isteri dia cuma gurauan bagi aku. Perempuan sundal tu betul-betul rakam panggilan kita. Cody, aku boleh terangkan. Bukan macam tu. Bukan sengaja pun. Sebab Maya. Dia pukul aku dulu dan hina aku. Aku hilang kawalan J. Tolong maafkan aku. Boleh tak? Aku tak. Masih nak tipu, ha? Maya tu terlalu baik nak buat apa-apa kat kau. Kau ni sundal jahat yang halau dia pergi. Cody, lepaskan aku. Aku mengandung anak kau. Kau takkan sekejam nikat anak kau sendiri, kan? Anak aku? Kau hamil sebab kau ubah kondom tu. Orang macam kau ni tak layak pun mengandung anak aku. Cody, jangan cakap macam tu pasal bayi tu. Aku tahu kau cuma marah sebab Maya dah pergi. Tapi aku masih di sini. Aku takkan pernah tinggalkan kau. Boleh tak kita kembali macam dulu? Tolonglah. Kembali. Pelacur penipu macam kau, tak ada hak nak cakap pasal cinta. Kalau aku tahu dari mula, kau tak malu nak tipu Maya. Aku takkan pernah kasihan kat kau. Atau benarkan kau masuk syarikat. Cody, aku merayu padamu. Tolong maafkan aku. Boleh? Aku akan pergi merayu Maya. Aku akan minta dia maafkan aku. Aku akan merayu dia supaya kembali padamu. Okey? Cody, tolong maafkan aku. Aku mengandung anak kamu. Dulu kamu teruja sangat pasal bayi ni. Ingat tak? Kamu kata kamu akan jaga kita. Cody. Ya. Bayi itu. Mestilah sebab bayi itu. Maya pasti tak nak ada bayi di sekelilingnya. Itu akan buat dia marah. Tak. Aku tak boleh benarkan itu. Cody, apa maksud kamu? Kelly, kamu ingat tak apa yang aku cakap masa kamu mula-mula join Red Corp? Semua orang buat silap. Yang penting kita betulkan kesilapan itu. Tak. Jom pergi, ayo. Cody. Lepaskan aku. Cody, bayi tu tak buat apa-apa salah. Akulah yang patut dipersalahkan. Cody, aku rasa aku terlalu sayangkan kamu. Apa yang aku nak selama ini cuma nak kahwin dengan kamu. Dan besarkan keluarga bersama. Cody, boleh tak kamu beri aku sedikit belas kasihan? Beri kau belas kasihan. Dari saat kau rosakkan hidup aku dengan Maya sebab tamak, aku dah tahu aku tak akan lepaskan kau. Kelly, ingat ni. Ketamakan kamulah yang menyebabkan bayi kamu mati. Ketamakan kau punya pasal. Bayi kau mati. Cody, kau kata kau cintakan Maya. Tapi aku tak payah pun goda kau banyak. Kau dah terpikat. Depan dia pun kau tak boleh kawal diri. Dan bukankah kau tersenyum lebar bila aku beritahu aku mengandung kau? Cody, kau selalu kata aku murahan. Tapi kau lagi teruk. Kau. Kalau tak, kenapa kau sanggup tidur dengan aku? Sedangkan kau mengaku cintakan Maya, patut pun dia tinggalkan kau. Diam. Aku cintakan Maya, bukan macam tu. Aku betul-betul cintakan dia. Aku sanggup buat apa sahaja untuk dia, okey? Yelah, YK. Cody, kenapa bunga ros di hari jadi dia? Warna merah yang aku suka? Kenapa kau benarkan aku namakan kek dia sempena aku? Dan bila aku panggil, kau terus melompat ke katil dengan aku. Dia dah boleh nampak masa tu. Cuba kau agak. Macam mana perasaan dia? Tak. Diam. Diamlah. Cody, kau benarkan aku produkasi Maya. Kau sendiri halau perempuan yang kau paling cintai. Kau patut hidup sendirian buat selamanya.
Ya. Aku yang halau Maya. Salah aku. Semuanya salah aku. Kau patut keseorangan selamanya. Kau okey? Kau tak sihat ke? Saya okey. Kelly. Kau betul. Sayalah yang halau Maya pergi. Tapi belum terlambat lagi. Gugurkan bayi itu. Baik. Tak. Cody, janganlah kejam sangat pada bayi kita. Jangan buat macam ni. Tak. Cody, saya benci kau. Cody. Cody. Tolong jangan buat macam ni. Cody, saya benci kau. Tak. Kau dah jumpa Maya lagi? Encik Reed, maafkan saya. Saya dah semak semua penerbangan dari hari itu. Tiada tanda-tanda Puan Reed. Langsung tak ada. Macam mana boleh jadi? Dia pergi ke lapangan terbang hari itu. Macam mana dia boleh hilang? Jejaknya mungkin sengaja dihapuskan. Encik Reed, saya takut dia buat begini. Sebab apa? Dia lebih rela tak jumpa awak. Apa? Tak mungkin. Maya sentiasa sayangkan saya. Kenapa dia nak elakkan saya? Dia mesti masih marah. Ya. Saya cuma nak minta maaf. Ya. Macam skim. Mate. Siapkan siaran langsung sekarang. Saya kena minta maaf. Encik Reed, skandal kehamilan Kelly sudah teruk menjejaskan Reed Corp. Permohonan maaf awam sekarang akan mengesahkan hubungan itu. Ia akan merosakkan imej awak dan syarikat. Sila pertimbangkan semula. Kalau dia boleh maafkan saya, siapa peduli pasal syarikat? Saya minta maaf. Saya sudah buat keputusan. Sediakan. Sejak awak balik, Encik Val tak masuk ke makmal lagi. Dia kata dia akhirnya boleh bersara dengan awak di sini. Hei, tengok. Encik Reed dari Reedco sedang memohon maaf kepada isterinya secara dalam talian. Apa? Cody. Maya, saya mungkir janji dengan awak. Dan curang dengan Kelly. Tapi saya sudah suruh dia gugurkan kandungan. Maya, tolong balik. Baliklah kepada saya. Saya akan berikan awak semua yang saya ada kalau awak balik kepada saya. Maya, saya tak boleh hidup tanpa awak. Maya, awak nak ke mana? Saya tiba-tiba teringat formula penting. Saya akan bincang dengan Encik Vale. Dan mungkin juga pergi ke Melbourne. Saya ikut awak. Wen. Cinta tak ada makna bagi saya sekarang. Awak fikir apa? Jom kita lawat Encik Val bersama. Jom. Cody dah jadi tak keruan sejak Maya pergi. Jangan risau. Saya ada penyelesaian. Mari sini. Ikut saja apa yang saya cakap. Berlakon macam Maya. Asalkan kau puaskan hati Cody, hidup kau cuma akan penuh dengan kekayaan dan kemuliaan. Baik. Cody, saya Maya. Jom kita minum sama-sama. Dengan perempuan ini di sisinya, Cody akan pulih tak lama lagi. Ya, jom kita minum. Maya. 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 Saya rindu awak. Saya sangat rindu awak. Saya betul-betul rindu. Saya rindu awak. Saya sangat rindu awak. Saya betul-betul. Memang berkesan. Dia pun bukan apa-apa pun. Maya ingat, Cody tak boleh hidup tanpa dia. Kelakar betul. Betul cakap kau. Saya salah. Baliklah pada saya. Semua yang saya ada akan jadi hak awak. Saya serius. Awak bukan Maya. Ada apa?
Cody, Siapa awak? Kenapa awak ada di sini? bukan macam tu. Cody, Saya dah faham. Awak nak kejar saya lagi. Pergi mampus. Cody, Pergi mampus. Cody. Cody, kau nampak tak kena kebelakangan ini? Aku fikir perempuan boleh tolong. Ya, Cody. Jangan risau. Kami akan simpan rahsia. Kalau seorang tak cukup, kami cari lagi untuk kau. Mari sini, semua. Temankan Cody. Ceriakankan dia. Berambus. Kau ingat perempuan-perempuan ini? Setanding dengan Maya. Kalau kau tak tolak aku ke arah Kelly, aku tak buat silap itu dan halau Maya pergi. Alah, Cody. Mulai hari ini, Red Corp akan hentikan semua kerjasama dengan kau. Cody. Cody. Encik Reed. Ada berita tentang Maya? Tak ada. Apa? Tak mungkin. Maya terlepas siaran langsung itu ke? Teruskan promosikan. Maya perlu tengoknya. Baik. Aku okey. Maya. Adakah aku benar-benar kehilangan kau? Selamat datang, Prof. Shaw. Selamat kembali, Encik Cobbs. Prof. Shaw, anda akhirnya kembali. Bukankah saya sudah kata tak perlu buat heboh begitu? Biar senyap-senyap. Kenapa nak senyap-senyap? Vaksin R-virus yang dikembangkan oleh Prof. Shaw dan pasukannya menghidupkan tradisi perubatan kita di pentas global dan meningkatkan reputasi antarabangsa kita. Itu satu pencapaian sebenar. Ini tugas saya. Anda telah dianugerahkan gelaran akademik. Majlis makan akan diadakan untuk anda dalam 3 hari. Itu agak tak perlu. Ia perlu, Maya. Anda meraih penghormatan ini dengan risiko hidup anda. Semua orang patut tahu. Wayne betul. Jangan terlalu rendah diri. Masuk ke dalam kereta. Baiklah. Mari kita pergi. Saya namakan rantai ini menunggu. Saya buatnya sendiri untuk isteri saya, Maya. Maya. Anda sudah tiada selama 1095 hari sekarang. Sila kembali. Saya rindu anda. Jadi Cody letak iklan. Seluruh bandar setiap 3 hari. Untuk memohon maaf saya. Ya. Maya. Anda rasa menyesal dengan keputusan anda? Ya. Saya setuju. Saya menyesal membuang masa 5 tahun hidup saya padanya. Melihat orang-orang di Melbourne yang mati dalam kesakitan akibat virus R, saya sangat menyesal tidak mencipta vaksin lebih awal. Sebagai pewaris Lord, ia adalah tanggungjawab saya untuk memulihkan kemuliaannya yang dahulu. Cinta bermakna sedikit. Berhadapan dengan semua ini. Maya. Jalan ke depan sukar. Tapi saya akan sentiasa di sini untuk awak. Wayne. Maya. Awak telah membuat pilihan awak. Dan saya akan menghormatinya. Tapi saya juga ada matlamat. Dan saya harap awak tidak akan cuba menghalang saya. Maya. Awaklah satu-satunya untuk saya. Walaupun awak tidak pernah mencintai saya. Saya berpuas hati hanya berada di sisi awak. Maya. Awak telah pergi selama 1095 hari. Saya sangat merindui awak. Boleh awak datang jumpa saya? Tolong pulang sahaja, Maya. Baik. Encik Reed. Encik Reed, kita ada krisis. Ada masalah dengan ubat baru kita, dan ia telah ditarik balik dari hospital dan farmasi. Pesakit menuntut pampasan, dan saham syarikat kita telah jatuh merudum. Lembaga pengarah semua ada di sini. Menunggu penjelasan awak. Apa?
Sebagai ketua pegawai eksekutif, saya bertanggungjawab sepenuhnya dan akan bertindak pantas untuk selesaikan krisis ini. Encik Reed, awak nak selesaikan kami dengan cara itu sahaja. Masa untuk lepaskan saham. Lebih baik dapatkan duit sekarang selagi syarikat masih ada nilai, daripada tunggu sampai habis semua. Ya, saya nak keluar. Saya keluar. Sila bertenang, semua. Sebaik sahaja kami hasilkan ubat yang lebih berkesan, operasi akan kembali normal. Senang awak cakap. Nak hasilkan ubat baru semudah itu, K. Macam ni, kalau awak dapat berikan ubat yang lebih berkualiti, kami akan lupakan isu ini. Awak kena beri saya masa. Ia tak akan berlaku dalam sekelip mata. Siapa kata ubat yang lebih baik tak wujud? Saya ada satu. Awakkah Kelly? Ya. Ingatan awak bagus juga, Encik Yeo. Siapa benarkan awak masuk? Kelly, bukankah saya dah kata awak dilarang masuk ke tempat ini? Cody, saya datang untuk tolong. Bila saya dengar syarikat Reed dalam kesusahan, saya segera datang bawa ubat baru. Nama Profesor ke-10 ada bunyi tak? Profesor ke-10? Profesor ke-10 yang memimpin pasukannya hentikan wabak virus R di Melvar dan selamatkan ribuan nyawa. Ya, dia orangnya. Dia akan mengadakan jamuan sambutan dalam 3 hari. Kalau kita boleh, pujuk dia semasa majlis itu untuk sokong syarikat Reed dengan ubat barunya. Saya percaya kita akan berjaya dari situ. Cody, awak nak ikut saya ke jamuan itu? Tak. Kalau Maya tahu pasal ni, dia lagi marah. Maya? Serius? Dia lagi? Kau nak buang syarikat ni untuk dia? Kalau nak selamatkan syarikat ni akan sakitkan dia, lupakan saja. Encik Reed, kau serius ke? Kau nak buang semua kerja keras bertahun-tahun? Aku dah buat keputusan. Jangan bazirkan keringat. Baiklah. Aku ingat kau kata kau kisah pasal Maya. Tanpa sokongan syarikat ni, kau takkan jumpa dia. Okey. Aku akan pergi. Cody, aku dah tahu kau akan setuju. Jangan sentuh aku. Kau menjijikan. Cody, aku mengandungkan anak kau. Dan aku percaya aku akhirnya ada rumah. Kau milik aku. Sekarang dan selamanya. Masa untuk makan. Maya. Maafkan saya. Saya tertidur. Tak apa. Kau dah penat sangat. Tidur yang dah lama tertangguh. Dah lewat sangat ni. Kenapa kau tak kejutkan saya? Kau mesti dah sangat lapar. Semua berbeza asteris. Tak mengapa. Saya tak berapa lapar. Pergi basuh tangan. Saya panaskan makanan. Adakah Wen catat semua yang berlaku antara kita? Masa untuk makan. Kau.
Kau nampak semuanya? Millimeter Hum. Saya nampak semuanya. Saya. Kau buat kerja yang bagus. Boleh tak lukis yang lebih besar? Saya nak bingkaikan untuk bilik saya. Maksud kau nak gantung sama. lukisan saya di rumah? Ya. Boleh kita makan sekarang? Saya lapar. Sudah tentu. Jangan sentuh saya. Saya bukan sahaja akan sentuh awak, malah saya akan tinggal bersama awak sepanjang malam. Cody, teruskan dan tolak saya. Tetapi jika awak buat begitu, lupakan dapat ubat Profesor ke-10 malam ini. Cody, awak akhirnya akan jadi milik saya. Dan satu hari nanti, awak akan merayu saya untuk mengandungkan bayi awak. Maya, selepas malam ini, seluruh Bolnia, Wagon dan dunia akan bersinar untuk awak seorang. Pencapaian ini milik seluruh pasukan, terutamanya awak. Tanpa sokongan kewangan awak, penyelidikan saya tak mungkin berjalan lancar. Sama-sama. Hello. Oh, baiklah. Maya, saya ada kerja yang perlu diselesaikan. Saya akan kembali tak lama lagi. Baik. Maya. 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 Kau rupanya. Aku dah cari kau seluruh dunia selama 3 tahun. Memang kau. Jangan sentuh aku. Kita dah tak ada apa-apa lagi. Maya, aku ingatkan kau dah pergi. Kenapa kau balik? Tak boleh hidup kat luar. Dari rupa kau. Kau mesti datang nak mengemis. Oh, aku faham. Kau datang sebab tahu semua orang penting akan ada di sini. Nak tangkap orang kaya, Bercakap dari pengalaman sendiri, kan? Berani kau hina aku? Jangan berani cakap macam tu dengan Maya. Aku boleh cakap dengan dia macam mana pun aku nak. Cody, jangan lupa. Yang akan bawa kau jumpa Profesor ke-10. Dan ubat barunya. Mereka datang untuk aku. Maya. Aku tak bersalah. Aku datang hari ini sebab Kelly kata. Dia kenal Profesor ke-10. Dia tak ada apa-apa pada aku. Tolong percayakan aku. Itu hal kau, bukan hal aku. Maya. 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 Cody, berhenti di situ. Sial kau. Awak tahu dia tak tahan awak, tapi awak masih cakap karut di hadapannya. Cody, saya lebih muda, lebih cantik, dan lebih baik. Macam mana saya lebih teruk daripada gadis kampung itu? Saya pun mengandung anak awak. Lagipun, kalau saya tak dapat jemputan dari Profesor ke-10, syarikat awak dah lama bankrupt. Awak akan kehilangan segala-galanya. Awak tahu tak? Walaupun awak beri saya segala-galanya, saya hanya sayang Maya. Awak si berdebah. Cody, macam mana awak boleh layan saya begini? Awak tahu tak? Dengan hubungan saya dengan Profesor ke-10, saya boleh musnahkan Red Corp bila-bila masa. Awak boleh kehilangan segala-galanya macam tu sahaja. Awak fikir dia akan pandang awak tanpa kekayaan keluarga awak? Maya bukan macam tu. Dia hanya sayang saya. Tapi awak, jangan berlagak macam awak ni orang suci. Bukankah awak merangkak ke katil saya sebab duit saya? Jangan berlagak tak bersalah. Awak menjijikan. Cody,
Ya. Pada mulanya, saya buat untuk duit. Tapi saya dah jatuh cinta dengan awak lama dulu. Macam mana awak berani pijak cinta yang saya beri pada awak? Maya. Awak lapar. Cubalah ini. Ia rendah kalori dan tak bikin gemuk. Aku ingat betapa merengusnya awak bila lapar. Tak nak, terima kasih. Maya, jangan pergi. Aku dah habiskan 3 tahun susah payah cari awak. Syukur akhirnya aku jumpa awak. Boleh tak kita kembali bersama? Cody, kita dah putus 3 tahun lepas. Jaga cakap awak. Tak. Aku tak terima. Kita belum bercerai. Maaf. Aku minta maaf. Maya, aku betul-betul minta maaf. Aku yang salah. Aku betul-betul dah buat silap. Tapi awak dah hukum aku selama 3 tahun. Tak cukup ke tu? Ikut aku balik. Tolonglah. Cody, berhenti sajalah. Aku takkan maafkan awak dan aku takkan kembali dengan awak. Aku takkan jejakkan kaki lagi di tempat yang menjijikkan itu. Maya, tolong jangan buat begini. Awak keseorangan dan sesat di sini. Siapa lagi yang akan sayang awak macam aku? Cody, awak ingat aku ni parasit yang perlukan awak untuk hidup? Kau ingat aku ni parasit yang perlukan kau untuk hidup? Tak, bukan itu maksud aku. Ya, Maya, kau ni cuma lintah yang hidup bergantung pada lelaki. Satu-satunya sebab kau ada di sini hari ini. Mungkin sebab kau dah tidur dengan lelaki lain lagi. Orang sampah macam kau tak layak berada di sini. Kalau aku tak layak berada di sini, siapa yang layak? Kau. Betul. Bukan kau. Ini adalah jamuan untuk wiranegara kita, Profesor ke-10. Perempuan murahan macam kau yang suka main. Tak ada tempat dekat aku. Kau memalukan dia dengan berada di sini. Jadi kau nak aku pergi? Kau ingat boleh pergi? Tak semudah itu. Melainkan kau tunduk dan merayu. Kemudian jerit 100 kali. Aku ni pelacur. Kau betul tentang itu. Maya, kau memang sengaja nak kena. Kau tahu tak? Bukan Profesor ke-10J yang ada di sini hari ini. Pegawai atasan pun ada juga. Bila tiba masanya, habislah kau. Maya, jangan takut. Aku ada di sini. Kelly, kalau terus cakap macam tu, aku tak akan lepaskan kau. Kalau aku betul-betul habis, kau yang akan habis. Kalau aku merayu di sini sekarang. Wah, berani betul kau bercakap besar. Macam mana kalau macam ni, tunjuk kat semua orang siapa yang sokong kau. Bagi aku tengok. Siapa yang bagi kau berani buat macam ni? Apa kata kalau aku cakap Prof X? Maya, kelakar betul kau. Kau ni mesti dah tak siuman. Kau tahu tak betapa besarnya Profesor ke-10 dalam dunia perubatan? Dan kau berani nak libatkan nama dia? Sama juga macam kau cakap kau ni Profesor ke-10. Tepat tekaan kau. Akulah Prof X. Orang yang kau cari selama ni. Hei, Cody. Kau dengar tak? Dia baru sahaja mendakwa dia Profesor ke-10. Hei, kau tahu tak dah cukup untuk kau ditangkap dan dipenjarakan seumur hidup? Cukuplah. Diam. Cody, salah lagi kau. Dia yang cari pasal sendiri. Sekarang, mari kita sambut wira kita, Profesor ke-10. Maya, tunggu. Nak pergi mana? Maya. Kalau dia nak rusakkan diri sendiri, biarlah. Hai, semua. Akulah Prof X. Betul ke tu dia? Dia mudah sangat. Aku tertanya-tanya dia datang dari keluarga rahsia mana. Keluarga rahsia apa? Maya ni cuma perempuan kampung yang kena buang J.
Dia berpura-pura jadi profesor ke-10 sebab dia ni memang tak suka menonjol. Maya, kau ni memang sengaja cari pasal. Kau tak ada hak nak tentukan sama ada aku palsu atau tidak. Masih nak mulut celupa macam tu? Cody, tengok. Aku bukan nak buli dia. Dia sendiri yang cari pasal. Maya, turunlah. Berhenti. Aku tak boleh tolong kau kalau hal ni jadi besar. Yang akan tamat riwayatnya ialah Kelly. Bukan aku. Maya, aku faham. Mesti sakit hati tengok lelaki kau jatuh cinta pada aku. Tapi berpura-pura jadi profesor ke-10. Wira negara kita? Kau memang dah gila. Aku cadangkan kita suruh Maya merangkak keluar dari dewan ni. Betul tu, Cik Olsen betul. Berani dia menyamar sebagai profesor ke-10, suruh dia merangkak keluar pun dah ringan sangat. Ya. Dia kena bayar harga yang lebih mahal. Wira negara kita tak patut dapat penghinaan macam ni. Maya, kau kena pergi sekarang kalau tak dah terlambat. Mari. Ini majlis jamuan meraihkan Prof. X. Siapa berani buat kacau di sini? Maya, dah terlambat untuk lari sekarang. Enman, Ancox, dialah yang buat kacau. Maya, lari. Kalau tidak, ia akan terlambat. Ia memang terlambat. Tetapi bukan untuk aku. Encik Man, saya Kelly Olsen, teman wanita Cody Reed. Cody, datanglah berkenalan. Hello, Encik Man. Saya Cody Reed dari Reed Corp. Cody, saya pernah dengar tentang kamu. Dia mengabaikan Prof. X untuk wanita seperti ini. Betul bodoh. Walaupun pegawai tinggi pernah dengar tentang Cody, nampaknya dia mempunyai masa depan yang cerah. Saya tahu saya mempunyai selera yang baik. Encik Man, Cody dan saya berada di sini untuk meraihkan Profesor ke-10. Ia harus menjadi acara yang gembira. Tetapi Maya, dia masih berdendam kerana Cody meninggalkan dia. Dia bahkan berani berpura-pura sebagai Profesor ke-10. Dia harus dihukum. Apa? Dia berpura-pura menjadi Prof. X. Dia sudah hilang akal. Betul kata Tuan. Orang seperti dia patut dihukum dengan serius. Atau kita benar-benar akan mengecewakan wira kita. Maya, kali ini kamu sudah habis. Kamu dengar itu? Maya, datang ke sini sekarang. Berlengah-lengahlah seberapa kamu mahu. Kamu tetap akan mati hari ini. Bodoh. Diam mulut kamu. Maaf, aku lambat. Maya, kau okey ke? Tak apa, aku boleh uruskan. Maya, siapa dia ni? Kenapa kau tak pernah sebut pasal dia? Siapa kau ni? Dia pun takkan cerita pasal aku dengan kau. Maya, aku tertanya-tanya macam mana kau berani buat kacau sini. Rupa-rupanya kau dah berbaik dengan Encik Cox. Nampaknya kau dah belajar cara memuaskan hati lelaki. Kau patut kena tampar sebab menghina Prof. X. Aku menghina Profesor ke-10? Bila aku buat begitu? Jangan-jangan Maya ni memang Profesor ke-10? Lawak yang teruklah. Aku dah cakap, akulah Prof. X. Selagi aku ada di sini, takkan ada yang berani meniru Prof. X. Maya tu ahli akademik? Tak mungkin. Macam mana boleh jadi? Maya. Maya, apa yang kau buat? Supaya Encik Cox dan Encik Man sanggup tipu untuk kau? Penipu. Kau ni penipu. Maya. Prof. X, kami dah tahan dia. Ada arahan lain? Tak ada. Ini tak mungkin benar. Mesti aku tengah bermimpi. Maya, kau penipu.
Maya Shao. Halau semua yang tak hormat Prof X. Mulai sekarang, kumpulan Korps dan Makmal Penyelidikan tak akan bekerjasama dengan mereka lagi. Semua keistimewaan kerajaan akan ditarik balik. Sila keluar. Prof X, sekarang tiada siapa akan ganggu awak. Terima kasih, Encik Man. Maya. Awak Profesor ke-10, kenapa awak tak beritahu saya? Kenapa saya perlu beritahu awak apa-apa? Lagipun, Kelly dah pun dihalau keluar. Bukankah awak patut pergi bersamanya? Tak, saya tak akan. Maya, saya cuma nak kekal bersama awak. Maya. Tolong jangan marah pada saya, boleh? Mari kita mulakan semula, tolong. Saya dah jadi gila rindukan awak. Lepaskan saya. Cody, apa sahaja yang kita ada dah berakhir 3 tahun lepas. Tolong jangan muncul di depan saya lagi. Tak. Saya tak boleh buat begitu, Maya. Ya, awak boleh bunuh saya kalau nak. Tapi jangan tolak saya pergi. Saya akan jadi gila, saya maksudkannya. Apa yang awak buat? Prof X, Cody dah langgar batas dengan awak. Nak kita halau dia keluar? Tak. Tolong jangan halau saya keluar. Saya masih ada banyak nak cakap. Saya cuma nak lebih masa dengan awak, Maya. Tapi saya tak ada apa-apa lagi nak cakap dengan awak. Cody, saya ada batasan saya. Saya tak akan toleransi penipuan dan pengkhianatan. Terutamanya sejak awak buat Kelly mengandung. Awak memang menjijikkan. Kelly. Betul. Aku yang suruh dia buangnya. Memang aku. Aku yang hantar dia ke bilik operasi. Bagi aku satu lagi peluang. Aku bersumpah tak akan buat salah lagi. Satu peluang lagi. Aku akan guna seluruh hidup aku untuk tebus semua ni. Aku tak nak selamanya kau. Cody, aku dah tak sayang kau lagi. Aku tak kisah sama ada kau percaya atau tak. Tapi masa depan aku tak akan ada kau. Kau tipu. Aku tak percaya kau tak sayang aku. Boleh tak kau pandang mata aku dan cakap macam tu? Ya, aku dah tak sayang kau lagi. Encik Reid, dah cukup untuk kau. Dari saat kau tinggalkan aku, hati aku dah mati. Dari hari itu, aku bersumpah aku akan cari kau. Selagi aku masih hidup, sekarang aku dah jumpa, kau cakap kau tak nak aku, kenapa? Macam mana kau boleh tak nak aku? Maya akan maafkan dia tak? Cody. Jangan cakap, Maya. Jangan. Aku boleh bagi kau masa. Aku tahu kau akan kembali pada aku. Bagus. Maya, ini. Terima kasih. Minum. Jangan bergerak. Terima kasih. Tak perlu terlalu sopan. Maya, aku tahu kamu belum maafkan aku. Tak apa. Aku akan tunggu kamu. Sudah semakin gelap, mari kita balik. Maya, Kamu buat apa di sini? biar aku ambil itu. Tak perlu. Tak apa. Tak perlu. Encik Reid. Dia kata dia tak perlukan bantuan awak. Semuanya dah berbeza sekarang.
Kalau awak sentuh dia lagi, saya tak akan berlembut. Wen, ini hal antara saya dengan isteri saya. Jangan campur tangan. Isteri awak? Perkahwinan awak tamat pada hari awak ianati dia. Awak tak boleh panggil dia begitu lagi. Saya tak pernah setuju. Jadi kami tak bercerai. Wen, saya beri amaran pada awak. Walaupun kami bercerai pun, ini tak ada kena-mengena dengan awak. Awak tak ada hak. Siapa kata dia tak ada? Dia teman lelaki saya sekarang dan kami nak berkahwin. Pergi sekarang. Kalau awak terus ganggu kami, saya akan panggil keselamatan. Maya. Jangan besar kepala, Wen. Dengar sini. Dia pilih awak cuma nak balas dendam pada saya. Awak cuma perisai dia, bukan apa-apa lagi. Perisai dia? Kalau tipu diri sendiri buat awak rasa lebih baik, silakan. Diam. Cody, awak kena bertenang. Sejak awak kejar keseronokan murahan di belakang dia, awak dah hilang hak untuk bersaing dengan saya. Jom kita pergi. Maya. Jangan pergi. Maya. Maya. Saya tak akan berputus asa pada awak. Maafkan saya. Tadi, Awak gunakan saya tak akan salah faham. Walaupun begitu, saya masih gembira. Sekurang-kurangnya saya berguna untuk awak. tapi ini sangat tak adil untuk awak. Kita dah kenal sejak lama. Sakit hati kalau awak layan saya macam orang asing. Kalau awak rasa bersalah sangat, belanja saya makan malam mewah. Yang mahal sangat. Setuju. Hai, Profesor Shaw. Maya. Saya tahu awak belum maafkan saya. Saya pun belum maafkan diri saya yang dulu. Saya cuma harap awak beri saya satu peluang. Demi apa yang kita pernah ada. Boleh? Cody, saya rasa saya dah jelaskan semalam. Saya tak sayang awak lagi. Saya tak kisah sama ada awak percaya atau tidak. Tapi masa depan saya tak akan ada awak. Maya. Tolong kahwini saya sekali lagi. Maya. Tolong kahwini saya sekali lagi. Romantisnya, dia terus melamar. Saya cemburu sangat. Cody, bangun. Saya takkan bangun kalau awak tak kata ya. Baiklah. Kekallah berlutut. Maya. Encik Reed di depan semua orang. Tak salah ke ganggu teman wanita saya? Teman wanita awak. Dia bersama awak cuma sebab dia marah dengan saya. Marah dengan awak? Maya. Macam mana awak boleh cium dia? Saya suami awak. Encik Reed. Awak cuma bekas suami. Kita kena kerja. Tolong pergi. Keselamatan. Maya. Maya, jangan. Maya. Maya. Tunggu saya. Saya takkan berputus asa. Terima kasih untuk tadi. Saya berhutang satu lagi jamuan mewah dengan awak. Tak payah tergesa-gesa. Ambil masa awak. Maya, kita ada seumur hidup untuk buat itu. Terima kasih untuk tadi. Saya berhutang satu lagi jamuan mewah dengan awak. Tak payah tergesa-gesa. Ambil masa awak. Profesor Shaw, hospital awam melaporkan satu kes khas. Mereka nak panduan profesor. Baik. Boleh tolong jadualkan lawatan saya? Baik, saya uruskan.
Pembedahan itu berjaya. Dia akan dipantau untuk beberapa hari. Kalau semuanya okey, dia boleh dipindah ke bilik biasa. Kalau Prof. Shaw tak ada di sini, isteri awak mungkin tak selamat. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Tak payah ucap terima kasih. Tak apa. Ketepi, Encik Lynch, Maya ialah isteri saya. Berani awak sentuh dia? awak okey. Ada tempat yang sakit. Saya okey, betul. Saya nak pergi dulu. Saya hantar awak keluar. Cody, kalau awak nak buat hal, keluar. Jangan halang. Maya, kita dah ada masa yang lama untuk tenangkan diri. Tolong jangan salahkan saya lagi. Maafkan saya, okey. Awak dengar tak apa yang saya cakap tadi? Saya dah beritahu awak. Kita dah bercerai dan saya tak sayang awak lagi. Tolong berhenti muncul di depan saya. Susah sangat ke nak faham tu? Tak mungkin. Macam mana awak boleh tak sayang saya? Awak masih sayang saya, kan? Awak buat apa? Kau masih sayangkan aku, kan? Kau masih sayangkan aku. Berapa kali aku dah beri amaran? Jangan ganggu Maya. Maya isteri aku. Kau yang patut pergi. Sudah. Lepaskan. Korang berdua ni sedar tak korang kat mana? Ini hospital. Kami selamatkan nyawa di sini, bukan untuk korang buat hal. Kami akan berhenti. Maya, jangan marah. Tolong jangan marah. Dia yang salah. Dia yang mulakan. Kalau kau sentuh dia lagi, aku pukul kau habis-habisan. Cody, berapa kali aku kena cakap baru kau faham? Aku tak akan kembali dengan kau. Aku tak sayang kau. Aku tak sayang kau. Aku tak akan lupa macam mana kau menggoda Kelly depan-depan aku. Dan kek yang kau bagi tu, ada nama dia kat atasnya. Aku tak tahu betapa tak malu kau ni. Nak datang sini minta aku terima kau balik macam tak ada apa-apa. Bila kau ianat aku, kau patut dah jangka benda ni akan berlaku. Aku salah. Aku tahu aku dah buat silap. Maya, jangan buat macam ni. Aku tahu aku salah. Kau tak faham lagi ke? Keluar dari sini. Korang berdua, berhenti. Berani kau sentuh Cody? Kau okey ke? Maya, si jalang. Berani kau suruh orang pukul dia? Aku ajar dia. Diam. Jangan cakap buruk pasal dia. Maya, nak aku uruskan ni. Tak apa. Si anjing tak tahu malu dah sampai. Nak aku tidurkan mereka. Dengar tak tu, Cody? Dia panggil kita anjing. Aku bunuh dia. Aduh. Dia betul. Kau memang anjing aku. Kau cuma lupa siapa pegang tali. Kelly, aku dah cakap, jangan muncul depan mata aku. Kalau kau tak guna telinga kau, aku potong untuk kau. Cody, kau tak pernah pukul aku sebelum ni. Sekarang kau dah angkat tangan sebab dia? Lepas. Lepas aku? Maya. Jangan dengar cerita dia. Aku bersumpah, aku tak ada kena-mengena dengan dia sepanjang 3 tahun ni. Aku pergi majlis tu cuma sebab dia kata, Profesor ke-10 ada ubat baru. Dia kata ubat tu boleh selamatkan Red Corp. Hanya dengan Red Corp terus hidup. Baru aku boleh terus cari kau, Maya. Aku tak kisah pasal korang berdua. Tolong pergi. Hilang dari depan mata aku. Kita dah tak ada apa-apa nak cakap. Tak, Maya. Tidak, Maya. Awak tak boleh sekejam ini terhadap aku. Tak apa kalau awak tak boleh maafkan. Tolong biarkan aku tinggal dengan awak, boleh? Semua ini salah Maya. Kau dilayan aku begini sebab dia. Aku tak boleh hidup tanpa awak. Tanpa awak, hidup aku tak ada makna. Maya, pergi mampus. Ya, semua ini salah dia. Kalau dia mati, tak ada siapa akan rebut Cody dengan aku lagi. Maya, pergi mampus. Mati saja. Maaf, Puan Olsen. Aku tergelincir. Maya, aku bunuh awak. Aku bersumpah aku akan. Kelly, kalau awak berani sentuh dia, aku koyak-koyakan awak. Cody,
awak ni tak ada hati langsung. Kita dah habiskan banyak hari malam bersama. Macam mana awak boleh buat macam aku orang asing sekarang, awak? Maya, dengar cakap aku. Jangan dengar tipu dia. Aku tipu? Bukan awak pegang aku erat-erat depan dia? Bukan awak kata akulah yang awak paling sayang? Maya, kenapa berpura-pura sekarang? Maya, kenapa nak berpura-pura sekarang bila kami berdua rapat sangat depan awak? Awak dah nak naik gila, kan? Tapi awak diam je. Sebab awak ni pengecut. Itu tak penting. Yang penting, dia menjijikkan. Kalau awak nak dia, ambillah. Kita dah bercerai pun. Maya, awak betul-betul benci aku sampai macam tu ke? Cody, sakit, kan? Bila aku nampak macam mana awak ianat aku pun hancur. Maya, Aku okey. Jom kita pergi. Cody, tengok. Maya dah pergi. Dia dah tak nak awak lagi. Tapi aku nak. Jom kita kahwin, okey? Aku bersumpah. Aku takkan sekali-kali khianat awak. Kita akan bahagia bersama, okey? Kahwin dengan kau? Kau? Mimpi le. Diam. Aku perempuan murahan? Kalau macam tu, awak ni apa? Cody. Sudahlah. Dia dah jadi profesor ke-10 sekarang. Dan dia ada Wen. Dia takkan balik. Diam. Diamlah, sebab kau. Semua ni salah kau. Sebab tu dia marah kat aku. Semua ni salah kau. Dia bunuh orang. Tolong. Ini polis ke? Ada tikaman di hospital. Maya, bahaya ni. Tak apa. Saya yakin dia tak akan sakiti saya. Cody. Maya. Tak ada siapa boleh sakiti awak sekarang. Tolong maafkan saya. Cody. Kenapa awak begitu obses? Saya tahu semuanya salah saya. Saya kehilangan awak. Maafkan saya sekali sahaja. Okey? Okey. Saya maafkan awak. Saya nak peluk. Okey. Maya, Jangan risau. Saya tahu dia tak akan sakiti saya. Cody. Jadi baik. Jom letak pisau tu, boleh? Saya rindu awak. Saya sangat rindu awak. Apa awak buat? Aku sangat rindukan kau. Kau buat apa? Dia tadi nak balas peluk aku, kau buat apa? Prof Shaw, awak okey tak? Aku okey. Dia tak lukakan aku. Tolong pesakit itu, sekarang. Semua ni, untuk apa? dia yang minta. Jangan kasihan padanya. Cinta buat orang jadi gila. Wen, kau ni pandai. Kau patut tahu apa nak buat. Maya,
Kau tolak aku ke? Ya. Wen, aku memang selalu tahu perasaan kau. Tapi, aku cuma nak fokus pada kerjaya aku. Kau pernah dengar ni sebelum ni? Dengar apa? Orang yang tepat sedang menunggu awak pada masa depan. Wen, Prof X, ada wabak besar di Helios. Makmal perlukan awak balik sekarang juga. Jangan dok berdiri je kat sana. Mari kita pergi ke makmal sekarang. Aku masih bersama awak dalam perjuangan melawan virus ni. Kau tak akan halau aku keluar dari pasukan awak, kan? Sudah tentu tak? Jomlah. Aku tak tahu kalau aku akan terima Wen suatu hari nanti. Tapi itu tak penting. Jalan di hadapan masih panjang. Kita akan hadapinya bersama, hujan atau panas.